sudah hari raya. Ya, Mimi terima seadanya. Mimi terima seadanya. Kalau Mimi bagi itu singgung sebab karya Mimi, Mimi minta maaf. Tidaklah, bukanlah niat Mimi. Mimi cuma rasa Mimi sangat obses dengan karya Mimi sekarang. So, dia mungkin sangat obses dengan karya Mimi sekarang kan. So, mungkin Mimi lebihkan kepada karya tu kan. Mimi dah berdiam lama. So, bila Mimi nak start balik ni, Mimi memang start study balik. Mimi daripada mana, keturunan Mimi, darah Mimi ada darah. Mimi ada darah serumpun dalam badan Mimi kan. Mimi ada Minang, Mimi ada Indonesia, Mimi ada Vietnam, Mimi ada Siam. So, bila Mimi nak angkat Mimi Fly tu dia cerita sebab Mimi fokuskan kepada karya Mimi sebagai Mimi Fly tu. Mungkin Mimi tolak tepi kan di lagu raya. So, kalau Mimi bagi orang tersinggung, Mimi minta maaf. InsyaAllah bila Mimi buat lagu raya yang lain kali, Mimi akan cuba perbaiki ni yang itu. Tapi Mimi just rasa macam busana-busana Mimi tu bagi Mimi cantik, selesa dan cantik. Dan juga Mimi raikan busana-busana orang lama. Mimi suka. Mimi bukan buat seorang, Mimi bekerjasama dengan stylist yang hebat, Abu Shaif Hamzah. Dia sangat profesional, and bila Mimi cerita dengan dia, kita study sama-sama di mana sejarah dia, orang-orang lama kita, bagaimana baju mereka. Kita study, kita tengok gambar, kita belajar sama-sama. So, Mimi jadi seronok dan Mimi nak raikan busana-busana tu sebenarnya. Bukanlah niat Mimi nak create cerita-cerita, bukanlah sebenarnya. Mimi memang sangat-sangat obses dengan karya Mimi lah sebenarnya. Itu saja. InsyaAllah Mimi terima semua komen ni. Mimi rasa ini barulah buat karya tu lengkap dan sempurna tau. Bila dia ada yang baik dan dia ada buruk, dia ada positif dengan negatif, barulah kita rasa karya tu sempurna. Sebab kalau karya tu positif je, dia tak sempurna lah. Dia kena ada dua-dua. So, bagi Mimi bila sampai bila orang kisah, dia orang nak tengok, Mimi rasa itu pun Mimi syukur. Mimi sangat-sangat syukur. At least ada orang ambil kisah pasal apa yang Mimi keluarkan. Kita pernah duduk kat dalam fasa di mana apa kita keluar pun tak ada orang kisah. So, bagi Mimi terima semua. Terima kasih sebab komen, terima kasih kerana kritik. Mimi akan cuba perbaiki. Kita boleh grow sama-sama.